Seorang ibu yang berkongsi tentang kasih sayang dan keibuan di media sosial membesarkan dua anak yang sangat disayanginya. Kini semua tertanya-tanya, apa yang tidak kena kerana dia kini dituduh melakukan pembunuhan 3 kali ganda. Petunjuk besar yang ditinggalkan suspek pembunuh ini selepas jenayah yang menggemparkan kejiranan sunyi itu pada tengah malam. Kami siasat kes ini dibawakan oleh Law and Crime. Saya, Chris Stewart. Baiklah semua. Anda tahu, kita telah menghabiskan berjam-jam bersama di Law and Crime, mengikuti kisah-kisah sebenar, kejutan yang tidak dijangka, kes-kes yang membuatkan anda sukar tidur malam. Dengan pencarian kebenaran yang mendalam, kami bawa anda lebih dekat dengan aksi sebenar. Kami juga teruja melancarkan Law and Crime Plus, destinasi baharu anda untuk ribuan jam episod tanpa iklan dari arsip kami, serta fail kes eksklusif untuk anda selami bukti. Semuanya dipilih pakar dalaman. Perkara utama, ini bukan hanya platform kami, tapi komuniti anda. Ruang ini dibina untuk mereka yang berjaga malam, menganalisis bukti dan menunggu keputusan mahkamah. Jadi, muat turun aplikasi ini, terokai ciri-cirinya, beritahu kami apa yang anda ingin lihat seterusnya. Lawati lawandcrimeplus.com untuk tawaran terhad RM3.99 ara bulan atau RM40.99 ara tahun. Pembunuhan 3 kali ganda ini berlaku di komuniti tenang di selatan Chicago. Kejadian berlaku tengah malam Isnin apabila jiran terjaga akibat bunyi tembakan lalu menghubungi polis. Apabila polis tiba di rumah Patrick dan Stacey Ford, mereka menemui sesuatu yang mengerikan. Sekarang satu perkara yang kami perhatikan selepas tragedi ini ialah betapa ramainya orang yang menyayangi pasangan ini, Patrick dan Stacey, serta anak lelaki dewasa mereka, Jacob. Media sosial Patrick dan Stacey menunjukkan kasih sayang mereka kepada orang lain, terutama cucu mereka. Bapa kanak-kanak itu ialah Jake Lambert. Seorang individu dalam talian berkata, Patrick bapa tiri Jake dan Stacey ibunya. Kini, orang ramai cuba memahami kejadian di rumah di Norway Trail, Creed Township, Illinois, awal pagi Isnin. Ramai orang tertanya bagaimana ibu kanak-kanak dalam pelukan Jake didakwa sanggup melakukan perkara mengerikan itu. Sekarang, ini adalah gambar dari tahun 2023 sempena hari jadi kedua nampaknya untuk salah seorang anak Jake. Dan anda boleh lihat bahawa ini kelihatan seperti sebuah keluarga yang bahagia. Semua orang berpakaian warna sedondon semasa meraihkan anak kecil. Wanita dalam gambar itu ialah Jenna Struble. Dia tersenyum dalam gambar ini, tetapi kini dituduh pembunuh. Polis menyatakan kes ini bukan misteri tentang siapa pelakunya dan saya akan jelaskan kenapa sebentar lagi. Namun persoalan, mengapa masih menjadi misteri? Sebelum membincangkan dinamika hubungan dalam kes ini, saya ingin jelaskan garis masa jenayah berdasarkan maklumat pihak berkuasa. Kisah ini berlaku di Creed Township, Will County, Illinois. Kira-kira 45 minit ke selatan Chicago, berhampiran sempadan Indiana. Kawasan pinggir bandar ini mempunyai kira-kira 25,000 orang penduduk. Keluarga Ford tinggal di sebuah jalan yang kelihatan tenang, tempat di mana jiran-jiran saling menjaga antara satu sama lain. Ini peta udara rumah tempat jenayah ini didakwa berlaku menurut polis. Polis berkata sekitar jam 2 pagi Isnin 23 Mac, mereka datang ke sini untuk membuat pemeriksaan kebajikan di sini. Jiran memberitahu media tempatan, mereka dengar bunyi seperti tembakan tengah malam, lalu hubungi 911. Sheriff daerah Will berkata, apabila mereka sampai ke rumah itu, mereka mendapati Jake telah ditembak mati di dalam sebuah kereta di luar. Gambar di media sosial tunjuk kereta ditunda dengan kain tutup di tingkap penumpang. Polis kata Patrick dan Stacey, ibu bapa Jacob, ditemui mati ditembak. Mereka berada di tingkat pertama rumah itu, tidak jauh dari pintu depan. Polis berkata, mereka menemui anjing peliharaan keluarga itu hanya berkeliaran di kawasan rumah. Punca pihak berkuasa menjejaki suspek pembunuh Jenna Struble tidak jelas. Namun mereka kini ada petunjuk besar yang mungkin penting jika kes ini ke mahkamah. Itu adalah senjata pembunuhan yang didakwa digunakan, iaitu senjata api. Struble juga memudahkan siasatan detektif yang akan dibincangkan nanti. Polis berkata selepas Struble menembak dan membunuh bapa, datuk dan nenek kepada anak-anaknya, dia melarikan diri tetapi tidak jauh. Kira-kira 15 minit dari sempadan negeri ke St. John, Indiana, tempat dia tinggal dan berasal. Polis menyatakan, sejak awal kejadian ini kelihatan seperti insiden yang disasarkan.
iaitu kes keganasan rumah tangga. Tidak pasti bagaimana mereka menjejaki Jenna begitu cepat selepas pembunuhan. Tetapi dalam beberapa jam sahaja, mereka umumkan individu yang menjadi perhatian polis telah ditahan. Sehari kemudian, mereka umum Jenna akan didakwa atas kejadian melibatkan Stacey, Patrick Ford dan Jacob Lambert. Polis telah menangkap Jenna di rumahnya. Dan Sheriff Daerah Well berkata dia membuat kenyataan yang memberatkan diri. Kita tidak pasti apa yang dikatakan. Tetapi pihak penguatkuasa undang-undang yakin mereka telah menangkap pelaku pembunuhan ini. Namun, tidak jelas bagaimana bentuk pembelaan untuknya berdasarkan apa yang didakwa telah dilakukannya. Sheriff berkata bahawa Strobel akan berdepan 9 pertuduhan pembunuhan darjah pertama dalam kes ini. Kita akan bincang nanti bagaimana ada banyak pertuduhan membunuh walaupun hanya 3 mangsa. Berikut adalah pertuduhan dalam rekod Mahkamah Daerah Well. Sekarang, kita tidak tahu secara khusus dinamika hubungan antara Jacob dan Jenna. Polis menyatakan hubungan mereka tidak stabil dan mereka juga mempunyai anak bersama. Kini di media sosial, jika dilihat pada 2023, mereka masih bersama atau sekurang-kurangnya berbaik dalam membesarkan anak-anak. Itu berdasarkan gambar hari jadi yang kami tunjukkan kepada anda di awal cerita ini. Sekarang, nampaknya pasangan itu juga pernah tinggal bersama pada satu ketika kerana terdapat gambar mereka membawa pulang bayi yang baru lahir. Jenna kini nampaknya tiada rekod jenayah atau sejarah keganasan. Namun kini, dia menghadapi 9 pertuduhan pembunuhan darjah pertama atas dakwaan tersebut. Kami telah membuat carian latar belakang tentangnya dalam rekod Mahkamah Indiana dan kami hanya menemui satu saman trafik dari tahun 2018. Jika anda simak rekod Mahkamah Illinois, anda akan lihat 9 pertuduhan pembunuhan darjah pertama. Kini Jenna ditahan di penjara Lake County, Indiana. Walaupun tinggal dekat lokasi pembunuhan, dia perlu diekstradisi ke Illinois kerana melibatkan sempadan negeri untuk berdepan pertuduhan yang boleh memenjarakannya seumur hidup. Kini, dia dianggap sebagai wajah kejahatan dalam kisah ini. Seorang ibu tersenyum yang didakwa hilang kawalan dan menjadi pembunuh. Namun kini, mereka yang mengenali Stacey, Jacob dan Patrick sedang mengenang individu yang membawa banyak kebaikan. Seorang rakan menulis bahawa Jake sentiasa mempunyai tempat istimewa di hati mereka kerana dia memahami betapa pentingnya keluarga. Dan mereka berkata, dia adalah seorang ayah yang luar biasa, yang mahu anak-anaknya mempunyai nilai kekeluargaan yang kukuh dan tahu bahawa mereka sangat disayangi tanpa batasan. Patrick, dia seorang peminat golf yang tegar. Sebenarnya bekerja di padang golf tempatan dan dia sangat menyayangi keluarganya. Dia sangat menyayangi cucu-cucunya dan kehilangannya sukar digambarkan. Stacey merupakan pengarah keuangan di syarikat pembuatan grafik di Illinois. Syarikat itu di Facebook menyatakan dia adalah tulang belakang syarikat selama lebih 20 tahun. Tidak pasti bila Jenna Strobel akan hadir di Mahkamah Illinois atau bagaimana proses ekstradisinya. Jika anda atau kenalan jadi mangsa keganasan rumah tangga, hubungi talian Bantuan Nasional Keganasan Rumah Tangga di 1-800-799 SAFE 7233 atau mesej START ke 88788 untuk bantuan tanpa nama. Talian ini beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Kini bersama kita untuk berbincang kes ini ialah Melba Pearson, Peguam Hak Sivil dan Peguam Undang-Undang Jenayah, bekas pendakwa raya dan hos saluran YouTube Resident Legal Diva. Sentiasa seronok menerima anda di Law and Crime. Anda tahu, memang sukar untuk memahami perkara ini. Anda tahu, mana-mana kes keganasan. Tetapi dalam kes ini, wanita ini berdepan 9 pertuduhan pembunuhan darjah pertama untuk 3 mangsa di sini. Saya ingin membawa perhatian kepada CBS News Chicago yang memuatkan maklumat yang memberi sedikit konteks tentang hubungan tersebut. Didakwa, mengatakan bahawa timbalan syarif juga telah dipanggil ke rumah itu pada Januari 2025 untuk kes penderaan domestik dan intervensi kesihatan mental. Pegawai syarif berkata, Strobel dimasukkan ke wad psikiatri secara paksa tahun lepas. Jadi, kita boleh bincang sedikit tentang kesihatan mental dalam hal ini. Tetapi apabila anda melihat 9 pertuduhan, dan saya tahu setiap negeri berbeza, tetapi 9 pertuduhan pembunuhan darjah pertama, sedangkan kita berdepan dengan 3 mangsa, iaitu nyawa yang didakwa telah diambil olehnya. Apa pendapat anda tentang pertuduhan itu? Dan kenapa banyak pertuduhan untuk 3 mangsa? Terima kasih kerana menjemput saya. Kes tragis ini mengingatkan bahawa lelaki juga boleh jadi mangsa keganasan rumah tangga. Kita biasanya fokus kepada wanita sebagai golongan yang terselamat. Walaupun ramai wanita yang terselamat, lelaki juga boleh terkesan seperti dalam kes mengerikan ini. 3 mangsa, 9 pertuduhan. Nampak tak masuk akal kan?
Tetapi itu adalah sesuatu yang merupakan keunikan dalam undang-undang sesetengah negeri. Bukan saja berkaitan dengan tiga mangsa, tetapi juga melihat kepada niat. Kadang-kadang pertuduhan tambahan dimasukkan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini semasa proses itu. Sebagai sebahagian rundingan, jika ada pengakuan bersalah, beberapa pertuduhan mungkin digugurkan atau dipermudahkan untuk perbicaraan. Biasanya ini langkah strategik pejabat pendakwa raya sebab itu banyak pertuduhan. Dan akan ada, anda tahu. Dia akhirnya akan kembali ke Illinois. Anda tahu. Dan anda tahu. Banyak negeri berdepan dengan perkara ini apabila anda bercakap tentang komuniti yang berada di sepanjang sempadan negeri. Tetapi dia, anda tahu, didakwa melarikan diri selepas kejadian ini berlaku. Dan kemudian dia ditangkap di St. John, Indiana yang terletak di kawasan Chicagoland tetapi hanya di seberang sempadan negeri. Walaupun dia dekat secara geografi, kita tetap perlu melalui proses ekstradisi sama seperti jika dia ditangkap 200 batu jauhnya di tempat lain di Indiana. Saya di Florida Selatan. Selalunya tertuduh atau orang yang didakwa melarikan diri ke Georgia. Dan kita masih, ia hanya di seberang sempadan negeri, tetapi kita masih perlu mengekstradisi mereka kembali kerana sekali lagi anda mengambil seseorang daripada tahanan sebuah negeri dan cuba membawa mereka ke dalam tahanan negeri anda sendiri. Ada proses undang-undang yang perlu diikuti. Dalam sistem undang-undang, ia dipanggil badan, tetapi sebenarnya adalah seorang manusia yang hidup. Itu keunikan yang pelik. Anda perlu memfailkan permohonan untuk pastikan orang itu dipindahkan dengan betul. Terdapat rekod pemindahan mereka dari titik A ke B tanpa dakwaan penculikan atau seumpamanya. Anda tahu ia hanya untuk pastikan bagaimana tertuduh dipindahkan dari titik A ke B. Saya faham semasa rakaman ini, dia masih di Lake County, Indiana dan akan dipindahkan ke Will County, Illinois, tempat pembunuhan yang didakwanya bertanggungjawab. Apabila anda melihat bahawa terdapat, anda tahu, dan dalam kes keganasan rumah tangga, malangnya saya rasa selalunya ada sejarah dan ini bukan kali pertama sesuatu berlaku. Jika laporan Januari 2025 tentang kes serangan domestik dan intervensi kesihatan mental ini benar, biasanya apa maksudnya jika seseorang dimasukkan ke hospital psikiatri secara paksa jika itu yang berlaku kepadanya? Jika anda dimasukkan ke hospital psikiatri secara paksa, terdapat beberapa cara ia boleh berlaku. Ahli keluarga boleh hubungi talian bantuan dan maklumkan orang tersayang alami episod kesihatan mental. Ia juga boleh berlaku apabila seseorang menghubungi pihak penguatkuasa undang-undang, mereka datang dan bertindak balas di tempat kejadian dan melihat seseorang sedang mengalami krisis kesihatan mental yang sedang berlaku. Jadi pada ketika itu, individu tersebut akan dibawa dan dihantar ke fasiliti kesihatan mental di mana mereka boleh mendapatkan rawatan dan pemerhatian. Biasanya, kemasukan ke hospital secara paksa adalah sekitar 24 hingga 48 jam dalam lingkungan itu. Ia bukan berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau apa-apa yang seumpamanya. Tujuannya memastikan individu stabil dan tidak lagi membahayakan diri atau orang lain. Ia juga boleh digunakan untuk mendiagnosis individu yang mungkin mengalami gangguan kesihatan mental walaupun belum pernah didiagnosis sebagai bipolar atau skizofrenia. Sekarang ia seperti, oh tunggu, kini kita boleh mengenal pasti apa yang sebenarnya sedang berlaku dan kemudian terpulang kepada individu tersebut untuk meneruskan rawatan selepas itu. Dan kita tidak tahu sama ada dia telah didiagnosis dengan apa-apa. Kita tidak tahu banyak tentang hubungan itu. Maksud saya, kalau kita lihat, saya tahu polis menggambarkannya sebagai hubungan yang putus sambung. Nampaknya mereka mempunyai 2 orang anak. Hanya dari media sosial, nampaknya pada tahun 2023, mereka mengadakan sambutan ulang tahun kedua. Yang kelihatan, anda tahu, sangat meriah. Sangat biasa. Tetapi, anda tahu, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, sukar untuk mengetahui bagaimana hubungan mereka sebenarnya. Anda tahu, apabila saya mencari maklumat tentang dia, satu-satunya perkara yang muncul ialah satu saman trafik pada tahun 2018 dalam rekod Indiana. Di Illinois, tiada apa yang muncul selain yang dihadapi kini. Dalam kes seperti ini, katakan pada tahun 2025, biasanya rekod apa yang wujud jika situasi berlaku? Maksud saya, adakah situasi di mana sesuatu berlaku dan keluarga berkata mereka tidak mahu meneruskan pertuduhan? Tetapi jika tiada, jika inilah yang berlaku pada tahun 2025, insiden keganasan rumah tangga dan kemudian tiada pertuduhan difailkan. Seperti, adakah apa-apa yang akan direkodkan untuk memberi amaran bahawa mungkin ada masalah dalam hubungan ini? Malangnya, tidak.
Selalunya, dalam keadaan begini, kita biasanya akan melihat ada tangkapan. Ia bergantung pada masa kita dan ada beberapa cara ia boleh berlaku. Biasanya, jika anda semak rekod jenayah dan ada tangkapan walaupun tanpa tuduhan diteruskan, rekod tangkapan itu tetap ada. Jadi kemungkinan yang berlaku di sini berdasarkan maklumat yang ada tanpa mengetahui cerita penuh. Mungkin telah berlaku insiden keganasan rumah tangga sebelum ini, tetapi keluarga atau mangsa tidak pernah melaporkannya, tidak pernah memberitahu pihak berkuasa. Semua ini akan dibentangkan semasa perbicaraan jika kes dibawa ke mahkamah kerana biasanya ada bukti atau tindakan buruk sebelum ini yang boleh dikemukakan. Jika berlaku lagi keganasan rumah tangga antara mereka yang disaksikan keluarga atau rakan, atau mangsa bekerja dan berkata, bekas pasangan saya buat saya tertekan. Dia pernah mencucuk tayar kereta saya, jadi mungkin ada bukti keganasan sebelum ini. Ia hanya berada di luar sistem keadilan jenayah. Dan apabila ia berkaitan dengan kita tidak tahu secara khusus, saya rasa pada ketika ini, selain daripada anda tahu, jelas mereka mempunyai hubungan yang putus sambung. Mereka mungkin menyemak bahawa terdapat panggilan ini pada tahun 2025 dan nampaknya dengan agak cepat, mereka telah menahan Jenna Strobel atas pembunuhan orang-orang ini. Mereka kata dia buat beberapa kenyataan memberatkan, tapi kita tak tahu apa. Mereka juga didakwa ada pistol yang digunakan dalam pembunuhan 3 kali ganda ini. Mungkin ada isu kesihatan mental di sini. Jika anda peguam bela ambil kes ini, saya tahu perjalanan masih jauh. Bagaimana perkara itu berperanan jika anda sebagai peguam bela melihat anak guam anda membuat kenyataan kepada polis mungkin selepas haknya dibaca? Betul. Pertama sekali, perkara A, adakah haknya telah dibacakan? Adakah ini sebagai tindak balas kepada soal siasat atau soalan yang dikemukakan oleh pihak penguatkuasa undang-undang? Atau adakah ini kenyataan spontan, polis datang dan dia kata, ya, dia buat saya marah, jadi saya buat XYZ. Dan pada ketika itu, kenyataan-kenyataan tersebut boleh diterima sebagai bukti. Jadi agak sukar sebagai peguam bela untuk mencabar perkara itu. Sekarang, anda boleh katakan dia bertindak begini kerana masalah kesihatan mental dan tidak mengambil ubatnya. Namun, ia menjadi laluan sukar kerana kita tidak semestinya mempertimbangkan pembelaan tidak siuman yang sangat berbeza dengan masalah kesihatan mental. Anda mungkin ada penyakit mental seperti skizofrenia atau gangguan bipolar, tetapi jika ambil ubat, Anda masih boleh kenal semua orang di mahkamah, termasuk hakim. Anda tahu, Anda boleh mengenal pasti, okey, ini hakim, ini peguam bela saya, itu pendakwa raya. Anda perlu mampu untuk mengambil bahagian secara bermakna dalam pembelaan anda. Jika peguam bela bertanya sama ada anda mahu menerima tawaran pengakuan bersalah, ini kebaikan dan keburukannya. Anda perlu mampu untuk mengikuti dan mempunyai pemahaman asas berbanding maksud saya, jika anda benar-benar tidak sedar akan keadaan sekeliling, anda tahu dan langsung tidak boleh bercakap. Tidak, anda tahu, anda nampak bintang-bintang, apapun keadaannya. Saya tidak memperlekehkan perkara ini, tetapi dalam dunia sebenar, orang boleh alami keruntuhan kesihatan mental. Jadi individu itu tidak boleh terlibat secara bermakna dalam pembelaan atau memahami keseriusan pertuduhan. Kami juga tidak pasti jika itu masalahnya. Jika itu masalahnya, itu adalah laluan yang berbeza sama sekali. Dan sekali lagi, adakah dia layak untuk dibicarakan dan sebagainya? Jadi itu adalah laluan yang berbeza sama sekali yang perlu diambil oleh peguam pembela. Namun, jika dia hanya ada masalah kesihatan mental, itu mungkin tidak cukup membantunya di perbicaraan. Ia boleh digunakan dalam proses rundingan pengakuan bersalah, contohnya, anak guam saya ada masalah kesihatan mental. Akibat daripada itu, anda tahu, adakah cara kita boleh lakukan sesuatu yang berbeza dengan hukuman, berikan dia bantuan yang dia perlukan dan sebagainya? Kerana walaupun anda tahu, ini dan kita tidak tahu bagaimana hubungan ini sebenarnya. Hubungan mereka putus sambung. Anda ada panggilan berkaitan keganasan rumah tangga pada 2025 katanya. Tapi macam, walaupun ia adalah hubungan yang sangat toksik, walaupun tiada tangkapan atau apa-apa, tapi kalau itu dibentangkan di mahkamah, bahawa ini adalah hubungan yang toksik, macam ia masih pembunuhan 3 kali ganda, anda tahu? Dan ia masih, maksud saya, ini adalah jenayah yang sangat dahsyat kalau dia betul-betul lakukan perkara ini. Macam sejauh mana sejarah itu sebenarnya penting
kalau kita masuk ke mahkamah dan isunya ialah, dengar sini, kita ada senjata dan kita ada kenyataan yang pada saat itu, pada malam tersebut, pukul 2 pagi atau bila-bila masa pun, awak yang lakukan ini. Macam, adakah sejarah itu masih penting? Bagi saya rasa ia penting kerana yang pertama, ia menerangkan pada juri tentang apa sebenarnya perkara ini. Juri dalam kes pembunuhan tahap pertama, motif dan perancangan awal adalah isu utama, bergantung kepada pertuduhan. Tetapi bukan dalam semua pertuduhan atau semua kes. Pihak pendakwaan perlu membuktikan motif. Biasanya ia membantu, namun tiada keperluan undang-undang dalam kebanyakan kes untuk membuktikan motif. Niat penting, tapi kenapa seseorang melakukannya tak semestinya penting. Namun, juri suka tahu sebab. Sebagai pendakwa raya, itu memudahkan saya urus kes. Saya suka dapat menerangkan, inilah sebabnya jenayah ini berlaku. Kadang-kadang anda bangun dan berkata, ini adalah jenayah yang tidak masuk akal. Kita tidak tahu kenapa. Bukan yang terbaik, tetapi anda masih boleh dapatkan sabitan dengan cara itu. Tetapi ia jauh lebih mudah apabila anda boleh berkata, dengar sini, kedua-dua mereka ini sedang menjalinkan hubungan. Dia memutuskan dia tidak lagi mahu bersama dengannya. Setiap kali dia cuba meninggalkannya, dia akan menjadi kasar. Dia akan meningkatkan tekanan dan sebagainya. Juri juga boleh mengikutinya dengan mudah. Jadi ia memudahkan proses dari sudut pendakwaan dan memudahkan juri untuk memahami keseluruhan keadaan. Sekarang, kita hanya ada kenyataan dari pejabat Syarif Daerah Will dan belum tahu naratif khusus dalam dokumen mahkamah tentang apa yang berlaku. Jake Lambert ditemui mati ditembak dalam kereta. Ibu bapanya, keluarga Ford, ditemui mati di tingkat bawah rumah itu. Bila anda fikir tentang pembelaan dan anda dituduh melakukan beberapa pembunuhan seperti dia dalam kes ini, bolehkah anda asingkan semuanya? Contohnya sesuatu berlaku dalam kereta dan kemudian sesuatu berlaku di hadapan rumah. Saya rasa walaupun ada hujah mempertahankan diri dalam kereta, bagaimana dua orang dalam rumah juga boleh ditembak? Tepat sekali. Dan sekali lagi, ia bergantung kepada keseluruhan naratif yang akan dibentangkan oleh pihak pendakwaan semasa perbicaraan. Kerana sekali lagi, mungkin ada kamera loceng pintu ring dari seberang jalan yang mungkin telah merakam maklumat penting. Kamera badan pegawai itu mungkin merakam sesuatu, seperti ucapan spontan yang boleh digunakan. Jadi, semuanya bergantung. Apapun yang berlaku, jika saya mendakwa kes ini, saya anggap ia sebagai episod berterusan. Ia bermula dalam kereta. Keluarga salah seorang ibu bapa keluar selepas mendengar kekecohan. Sekarang dia fikir, oh tidak, saya ada saksi yang boleh dedahkan bahawa saya dan bekas pasangan saya pernah ada masalah sebelum ini. Saya perlu hapuskan mereka. Jadi saya akan melihatnya sebagai satu episod, bukan dua insiden yang berasingan. Ya, saya sedar saya terlalu awal. Dia belum dihantar ke Illinois dan perbicaraan mungkin masih lama. Bergantung pada perkembangan. Kalaupun ada. Fakta bahawa dia didakwa melarikan diri, kamu tahu. Akhirnya mereka menangkap dia 15 minit dari situ di St. John, Indiana. Bagaimana ia boleh berpotensi mencejaskan pembelaan? Kerana jika anda seorang pendakwa raya, anda boleh katakan ini adalah seseorang yang bukan sahaja didakwa melakukan perkara ini, tetapi ini adalah orang-orang yang kini memerlukan bantuan kerana mereka cedera selepas ditembak dan dia melarikan diri. Seperti bagaimana bahagian melarikan diri itu memainkan peranan dalam cerita yang akan diceritakan oleh pihak pendakwaan. Jadi dari sudut pandangan pendakwaan, anda akan katakan bahawa dia sedar dia bersalah, bahawa dia melarikan diri kerana dia tahu dia telah melakukan sesuatu yang salah. Dia tidak cuba untuk tinggal dan menghadapi akibatnya, dia terus melarikan diri. Pihak pembelaan mungkin akan berhujah bahawa dia tinggal di kawasan itu dan melarikan diri, sama ada pulang ke rumah atau ke rumah rakannya. Bukan, anda tahu, kalau dia benar-benar cuba melarikan diri, dia tidak akan pergi ke negeri sebelah sahaja. Dia akan datang ke Florida, dia akan pergi ke New York atau apapun. Anda juga boleh berhujah, di situlah anda mungkin akan membangkitkan isu kesihatan mental. Bahawa anda tahu dia sangat keliru dan sebagainya. Dan itulah sebabnya dia terpaksa melarikan diri dari tempat kejadian. Sekali lagi, itu bukan bermakna hujah-hujah ini akan menang dan perlembagaan tidak menjamin anda akan menang dalam hujah anda. Ia hanya memerlukan anda mempunyai satu pembelaan. Jadi itu mungkin antara aspek yang boleh digunakan oleh pihak pembelaan. Akhir sekali, ini mungkin terlalu awal untuk saya jawab. Namun isu sempadan negeri berlaku di Illinois yang tiada hukuman mati, manakala Indiana ada hukuman mati. Apabila melibatkan rundingan pengakuan bersalah dalam kes seperti ini,
Jika pihak pendakwaan merasakan mereka mempunyai kes yang sangat kukuh terhadap individu ini, apakah kelebihan yang anda ada untuk berunding supaya seseorang itu menerima tawaran pengakuan bersalah jika hukuman mati sudah tidak lagi menjadi pilihan? Kerana saya boleh lihat di Indiana, di mana itu adalah kelebihan di mana seorang peguam bela mungkin akan memberitahu klien mereka, "Hey, kita boleh dapatkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol," atau sesuatu seperti itu. Apakah kelebihan pendakwa di Illinois, Negeri tanpa hukuman mati, untuk meyakinkan seseorang menerima tawaran pengakuan bersalah? Dengar sini, bagi ramai orang memikirkan penjara seumur hidup memang tidak menarik. Jadi saya faham. Jadi kalau senjata api digunakan, biasanya hukuman minimum adalah 25 tahun hingga seumur hidup. Jadi mungkin strategi yang boleh digunakan. Kalau saya peguam bela, saya akan kata, dengar sini, mari kita coba dapatkan hukuman minimum 25 tahun sebab ada kemungkinan Anda boleh dibebaskan nanti. Itu saja. Tapi yang kedua, Anda mungkin boleh dibebaskan dan menjadi sebahagian daripada kehidupan anak-anak Anda. Ini perbincangan berbeza kerana saya sangat sedih untuk dua anak yang kehilangan ayah, datuk dan nenek mereka sekaligus. Sekarang anda kehilangan ibu anda kerana dia dipenjarakan dan takkan kembali. Siapa akan membesarkan anak-anak ini? Ia memang menyayat hati. Jadi, tetapi sekali lagi, mungkin ada hujah jika dia seorang ibu yang baik. Saya tahu Anda telah membunuh seorang bapa. Itu bukan ibu yang baik. Tetapi dalam kehidupan seharian, Anda tahu, dalam interaksi, dia pastikan anak-anak makan, mereka pergi ke sekolah. Anda tahu, semua itu. Pihak pembela boleh gunakan itu sebagai hujah untuk berkata, dengar sini, dia memang terlibat dalam kehidupan anak-anaknya. Dia mahu peluang untuk lakukan itu sekali lagi. Dia terima tanggungjawab atas apa yang dia lakukan. Bolehkah kita dapatkan hukuman 25 tahun itu? Dengan 3 orang, ia agak meragukan. Tapi awak tanya saja. Ya, dan maksud saya, dan saya gembira awak bangkitkan, awak tahu, sebab saya rasa memang ada banyak hati yang terluka dalam cerita ini. ramai orang, terutama keluarga Ford dan komuniti, mencari nama ketiga-tiga mangsa dan Jake Lambert di Facebook, menunjukkan betapa mereka disayangi dalam komuniti. Terdapat banyak persoalan. Anak-anak ini kini terpaksa hadapi semua ini kerana dakwaan kejadian pada tengah malam Isnin. Melba Pearson, kita akan lihat apa yang berlaku. Seronok ada awak di Law and Crime dengan kepakaran hebat dan kisah sukar seperti ini. Terima kasih. Itu saja untuk On The Case oleh Law and Crime. Langgan saluran kami di YouTube dan Spotify. Kami juga kini disiarkan menerusi Peacock. Saya Chris Stewart. Jumpa lagi nanti.